Ni kita nak tengok macam mana nak cucuk. Tengok yang saiz kecil-kecil je, tak payah besar-besar. Lihat sikit tak apa. Okay, first cucuk macam ni. Okay. Dan macam ni. Okay. Ni untuk mata hidup. So, yang ni lock dia. So, lock dia ambil yang besar sikit lah. Yang ni yang harap untuk strike. So, pilih yang keras sikit lah. Okay. Gunakan mata hidup juga. So, macam ni. Okay. Kemudian macam ni. Okay. Dan last sekali hook kat bawah. Tu bunyi lah. Okay. So, yang ni tarik sikit. Simpan sikit. Sembunyi mata dah. Ni tak apa, dah minyak. Macam ni cara dia. Okay, tengok sini. Okay. So, semua kawan-kawan boleh try. Itu je. Cucuk sikit ni. Tapak tangan. Macam buah anggur sikit. Okay, dah cantik. Okay. Okay. Okay.